Simpanan Pekerja KWSP memaklumkan setakat 14 April 2023 sebanyak 74,392 permohonan telah diterima di bawah fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 dengan 34,643 daripadanya adalah permohonan yang layak dengan jumlah 722 juta ringgit. Menurut Pegawai Eksekutif Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, KWSP menjangkakan jumlah permohonan untuk FSA 2 akan terus meningkat lebih-lebih lagi. Kini BSM melancarkan BSN MyRinggit Insan I pada Sabtu. Pihaknya berbesar hati kerana kedua-dua MBSP Bank dan BSN menyokong fasiliti sokongan akaun 2 yang mana mereka percaya akan membantu ahli yang mempunyai isu kecairan tunai untuk mendapatkan pembiayaan peribadi tanpa impak yang serius terhadap simpanan persaraan mereka. Pada masa I mulai 7 April 2023 dan Bank Simpanan Nasional BSM melalui BSN MyRinggit Insan I bermula 14 April 2023. Permohonan akan dibuka selama setahun membolehkan ahli KWSP mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat permohonan awal bagi pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau umur 55 tahun. Tolong subscribe channel ini untuk mengetahui bantuan-bantuan terkini di Malaysia.